Dia paling patuh pula. Kau ni. Jangan. Batu dia paling. Seorang wanita tampil meluahkan rasa kurang senang berhubung tindakan yang dilakukan oleh jirannya. Menurut wanita tersebut, insiden itu bukanlah perkara baharu kerana sudah beberapa kali berlaku sejak kebelakangan ini. Difahamkan, jirannya sering membuang sisa makanan serta air ke dalam kawasan rumah wanita berkenaan hampir setiap hari, sekaligus menimbulkan rasa tidak selesa. Kejadian itu dikatakan berlarutan sehingga menjejaskan keadaan sekitar kediamannya. Lebih mengejutkan, wanita itu mendakwa jirannya bertindak lebih agresif apabila melemparkan batu ke arah keretanya, menyebabkan kerosakan kecil. Tidak terhenti di situ, apabila wanita terbabit cuba bersemuka bagi mendapatkan penjelasan, jirannya dikatakan memarahi serta meninggikan suara terhadapnya. Situasi tersebut menambahkan tekanan kepada wanita berkenaan yang hanya mahukan persekitaran kediaman yang aman dan harmoni. Pagi tadi elok je guys. Ni dia paling patuh pula. Kau ni. Jangan. Batu dia paling. Bentar. Tengok dia buat apa. Dia nak ambil apa tu guys. Tengok dia nak ambil apa. Kita tengok dulu. Dia nak ambil apa. Tengok. Kita nampak guys. Nampak dia balik. Hey. Jangan. Tak boleh. Tak nak. Jangan. Tak boleh. Nanti kena kereta pecah. Baling batu. Okey? Jangan. Tak boleh. Anjing. Cakap dengan tuan kau tu. Jangan baling batu, okey? Okey? Bising apa dalam tu? Geram. Anjing lagi elok perangai daripada tuan dia. Kan? Meanwhile, Okey, ramai yang tanya, dia duduk seorang ke? Tak ada anak ke? Dah ada duduk dengan anak dia duduk berdua. So, kita bagi tahu dah dekat anak dia. Banyak kali dah, setiap kali mak dia buat perangai, kita orang akan bagi tahu anak dia. Okey, tengah hari tu anak dia akan balik kerja atau makan kat mak dia, kita orang akan bagi tahu. So, setiap kali anak dia balik, kita orang bagi tahu mak dia buat apa. So, anak dia akan marah mak dia. Mak dia siap cakap apa, mak dia tak keluar rumah. Dia cakap, lepas tu dia cakap mak dia cakap dia tak buat pun. Lepas tu tadi yang pasal baling batu tu, aku pun dah bagi tahu dah dekat anak dia. Okey, bukan aku tak bagi tahu. Okey, anak dia siap datang rumah aku minta maaf semula. Sebab apa? Dia dah cakap banyak kali. Dia kata mak dia kejap ingat, kejap tak ingat. So lepas tu aku cakap lah, okay, tak apalah. Cakap kita bukannya nak marahkan apa, semua kita just bagi tahu je kan mak dia buat apa. So kita tahu mak dia sakit. Lepas tu ada yang tanya, tutup je. Memang kita akan tutup. Okay, kita akan tutup. Kita dah panggil orang untuk orang ukur. So nanti kita akan tutup tepi tu. Okay.